Laut kita, khazanah yang tidak ternilai. Tapi ia sedang diancam. Aktiviti haram, pencemaran dan pencerobohan, semua ini menggugat sumber perikanan negara. Anda boleh menjadi ejen perubahan. Laporkan segera kepada Fishcom di talian yang tertera. Di Fishcom, setiap aduan anda direkod, disahkan dan dihantar terus kepada pasukan penguat kuasaan. Fishcom terima satu kali aduan berkenaan vessel nelayan didapati memasang bumbu naga. Tindakan segera diambil demi melindungi laut dan memastikan keterjaminan makanan buat negara kita. Fishcom, salurkan maklumat anda hari ini kerana sumber laut kita, tanggungjawab kita semua. Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula? Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni. Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang. Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu? Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita. Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.